Aku bekas pokok tegar tau. Aku dah stop lebih setahun dah. Tapi ada satu kajian ni aku jumpa, cara perempuan tolong pasangan berhenti ni sebenarnya boleh jadi punca tau. Kenapa ramai pasangan gagal berhenti, sampai ada yang putus lah sebab salah approach. Aku ada kenal lah 2 orang perempuan tau. Pasangan 2 orang ni pokok tegar. 2 orang perempuan ni dia memang nak benda sama lah, iaitu 2 orang nak pasangan 2 orang berhenti mokok. Tapi cara 2 orang approach tu memang beza lah. Yang pertama dia asyik bebel, marah bandingkan pasangan dia dengan orang lain, sampai mengugut tau, nak putus setiap kali dia nampak pasangan dia isap rokok. So hasil dia, pasangan dia rasa dipersalahkan, jadi lagi stres. Lepas tu bila stres kan, apa lagi 2 orang isap rokok lagi lah, pokok kan. Last 2 orang putus. So yang kedua pula, dia buat benda yang totally berbeza. Dia tak ada apa-apa. Lepas tu dia tak adalah bebel sangat. Kajian aku research ni dekat Amerika tau, diorang track pasangan-pasangan dalam jangka masa panjang. Diorang jumpa pasangan yang kurang buat benda-benda macam bebel, kritik, sebenarnya itu yang paling berjaya tau, untuk make sure pasangan dia kekal berhenti mukuk dalam jangka masa panjang. So bukan pasal banyak mana korang push, tapi banyak mana korang tak buat benda yang underestimate pasangan korang. Tapi orang yang aku kenal tu, dia bukanlah diam je, dia bukanlah terima je semua, tak ada boundary kan. Dia tetapkan line ni lah. Contoh, tak boleh mokok dalam rumah ataupun depan anak-anak. Tapi cara dia sampaikan tu relax lah, tak adalah marah-marah. So hasil dia, pasangan dia rasa disokong, tak rasa dipersalahkan. Lama pasangan dia sendirilah yang decide nak berhenti. So korang yang tengah struggle macam ni kan, sama ada korang pokok yang susah nak stop, ataupun korang wanita yang pasangan dengan pokok tak tahu macam nak tolong kan, masuk live saya, kita sembang kat dalam tu. Kalau korang malas masuk live, tekan link kat bio saya, ada ebook seni berhenti mokok yang boleh bantu korang and pasangan korang step by step.